Ambil barang keperluan, bayar belakang. Okey, nama apa? Nama Ryan. Ryan. Untuk segmen barang keperluan ni, ambil gapo suruh ambil. Boleh? Boleh. Boleh. Let's go. Untuk barang yang pertama, ambil berah satu. Untuk barang yang kedua, ambil telur sepaper. Dekat tu je. Barang yang ketiga, susu ting 2. Ambil yang mana-mana boleh. Okey, kita. Kita banyak pilihan dari segi minyak. Nampak macam minyak paket lagi banyak. Ambil minyak paket satu. Apa dah ni? Tengok lagi kita. Boleh dapat. Okey. Barang yang kelima, gula 2. Kelima okey. Barang yang kelima sekarangnya belanja Maggi ataupun benda-benda lain. Tapi hari ni nak belanja Maggi. Ambil Maggi saja. Ambil dah. Okey, untuk barang yang last sebelum kita pergi ke segmen barang random, akan belanja sardin yang besar 2 tin. Okey, untuk barang yang ketujuh, akan bagi sos arnab. Macam biasalah, kalau saya awak nak tengok video ni banyak lagi ataupun nak support korang boleh beli seanak di kedai Koba 2 pak. Untuk barang yang paling last, ambil barang random, gapo je ada kat kedai ni, asalkan satu saja. Barang random nama apa? Ryan ambil adalah Maggi sedap. Kalau orang ambil ramen kalau kamu tak si ramen? Kamu tak makan ramen? Okey, jom bayar. Guna apa? YouTube. Okey. Ada YouTube. Tiada kita belanja adik Ryan kita ni. Jadi kata-kata terakhir. Jangan lupa follow Koba 24.